Pagi selepas kejadian malam tadi, kami berenam masih duduk di ruang tamu. Tak ada seorang pun yang berani bercakap tentang apa yang berlaku. Kesan tapak kaki basah yang berhenti tepat di tempat kami tidur masih jelas di lantai. Yang paling pelik, pintu belakang masih berkunci dari dalam. Jadi sampai sekarang, kami sendiri tak tahu dari mana datangnya kesan kaki tersebut. Aku mula rasa rumah itu memang menyimpan sesuatu. Jadi pagi itu, kami pergi bertanya kepada seorang pakcik yang sudah lama tinggal berdekatan rumah kami. Pada mulanya dia tak mau bercerita. Tapi apabila aku sebut tentang suara wanita dan bunyi tapak kaki, wajahnya terus berubah. Pakcik itu akhirnya memberitahu bahawa rumah tersebut pernah didiami seorang wanita bertahun-tahun dahulu. Selepas satu kejadian yang tidak pernah diceritakan kepada orang luar, wanita itu tiba-tiba hilang. Sejak kejadian itu, beberapa penyewa pernah mendakwa mendengar suara dan bunyi orang berjalan di dalam rumah. Kami terus pulang sebelum hari semakin gelap. Malam itu kami sepakat untuk tidur bersama di ruang tamu. Tak ada seorang pun yang mahu masuk bilik seorang diri. Tetapi sekitar pukul 11 malam, ketika kami sedang berbual, tiba-tiba terdengar bunyi pintu sebuah bilik dibuka. Kami semua terus diam. Pintu bilik kosong di hujung koridor terbuka perlahan-lahan. Aku mengambil lampu suluh dan berjalan beberapa langkah ke arahnya. Tetapi sebelum aku sempat melihat ke dalam, terdengar suara wanita yang sangat perlahan. "Tolong!" Aku terus berhenti. Daniel menarik lenganku dan menyuruh aku kembali. Kami berenam berundur ke ruang tamu. Tiba-tiba, bam! Pintu bilik itu tertutup sendiri. Kami hanya mampu memandang antara satu sama lain. Kemudian terdengar satu bisikan dari belakang kami. "Jangan ganggu aku." Kami berpaling serentak. Tiada sesiapa. Tetapi di dinding ruang tamu, muncul satu kesan tangan basah yang perlahan-lahan bergerak ke bawah. Malam itu, kami akhirnya sedar. Benda yang tinggal di rumah itu bukan sekadar mahu menakutkan kami. Ia sedang cuba memberitahu kami sesuatu.